Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya. Macam ni je lah aktiviti kita di kampung. Tak ada apa, tak ada yang special. Semoga korang suka dengan aktiviti saya. Tadi sebelum saya jemur baju, saya dah bagi makan ayam-ayam ni. Tengok, diorang berperang sama sendiri. Okey, kita dah selesai jemur. Tengok cuaca panas. Tak tahu jam berapa sekarang. Sekejap saya tengok jam. Baru jam 8.30. Sangat-sangat panas. Saya nak ambil ikan, kita nak jemur kat bawah tu. Ha, tu. Ada tempat baru kita buat. Tu. Ha. Semalam kita buat. Kita ambil ikan masin kita dulu. Ini ikan masin kita dah siap cuci, dah siap rendam semua. Sekarang saya nak jemur kat bawah. Biar dia cepat kering. Saya tak susun cantik mana Janji dia dijemur sudah. Ikan sini, boleh dijual. Boleh bukan sendiri. Jadi kalau dengan kita lah. Tak payah luar sikit, nak simpan. Bukan kembali lagi, baru nak jual. Macam dah. Yang terpukul. Sama dah. Sama dah. Kita simpan. Jadi bukan dia. Tidak ada. Jadi bukan. Kalau kita rajin, tak perlulah membeli semua ikan masin ni. Kita buat sendiri, kita boleh juga jual. Tapi kadang-kadang ada yang macam saya buat ikan masin selalu hujan je. Sebab tu saya malas kadang-kadang nak buat. Ni pun dah alhamdulillah ni. Hari ni panas. Ikan ni dipanggil ikan gunting. Lepas dia kering nanti, kita gunting dia, jadikan dia besar macam ikan bilis. Ha. Lepas tu goreng-goreng. Goreng juga macam kita goreng ikan bilis. Ha, campur dengan kacang goreng lah. Sebab tu dia dipanggil ikan apa? Ikan gunting. Boleh buat nasi lemak. Makan dengan dia. Makan dengan ikan ni, dengan kacang semua. Ikan ni sekilo, kampung saya kalau dah digunting semua 18 kilo lah. RM18 sekilo. Okey, alhamdulillah kita dah siap
Ini dia ikan masin kita. Nah, nampak ikan masin kita. Mudah-mudahan dia kering, tak diganggu ayam, tak diganggu biawak. Okey, saya ada beli satu barang lagi. Ini saya nak pasang dulu. Nanti kita tengok hasil dia. Tada! Okey lah kan. Dekat sini dia, kita tak boleh nak luruskan disebabkan apa? Tempat lampu kita. Jadi dia macam ni lah. Tapi tak apa, cantik. Disebabkan kita tak boleh nak buat pintu. Jadi kita pasang ni lah. Okey lah juga kan? Okey lah kan? Okey, sampai di sini je lah video kita untuk hari ini. Semoga korang suka dengan aktiviti saya di teratak kecil kami. Okey, sayang untuk saya buang. Hari ni kita punya lauk tengah hari ialah kulit tembikai tumis. Okey, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.